Usahawan dan pempengaruh media sosial Abdi Ridzuan Abdul Muttalib atau Ridzo Kumura meluahkan rasa terkilan selepas menyedari sejumlah wang dianggarkan RM60,000 hingga RM70,000 milik arwah isterinya hilang. Ridzo Kumura mendakwa dia menyedari kehilangan wang itu baru-baru ini dan mengesyaki ia diambil oleh individu dalam kalangan yang pernah berada di rumahnya. Guys, jom subscribe Drama Tu bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Sampai hati, duit orang meninggal pun nak ambil. Bukan orang luar tetapi orang sekeliling saya sebab yang datang pun kawan-kawan, polis, doktor, forensik dan sebagainya. Katanya pada Selasa menerusi siaran langsung di TikTok miliknya. Dalam pada itu, Ridzo Kumura berkata, dia enggan menuding jari atau menyalahkan mana-mana pihak secara langsung berhubung kejadian itu. Saya tak salahkan sesiapa, salah saya sebab tak simpan duit itu. Orang yang ambil itu memang salah. Salah di dekat arwah dan Tuhan. Tak elok ambil duit orang yang dah pergi, terkilan saya. Biarlah orang itu jawab dengan Tuhan. Kalau arwah tak maafkan, tak maaflah dia, ujarnya. Menurutnya, wang tersebut merupakan lebihan simpanan selepas mereka pulang dari Jepun sekitar Februari lalu dan disimpan dalam 2 sampul tebal di dalam beg isterinya. Selepas daripada itu, memang saya tak usik duit itu. 2-3 hari lepas baru saya sedar. Duit bukan sikit, saya anggarkan dalam RM60,000 ke RM70,000. Itu apa yang saya nampak, katanya. Tambah Ridzo Kumura, dia juga tidak pasti sama ada aksesori atau barang perhiasan lain turut hilang. Jelasnya, CCTV di rumahnya mengalami kerosakan menyebabkan individu yang mengambil wang itu gagal dikenal pasti.